semua, anda masih lagi menonton Astro tentunya dalam rancangan Club PUBG. Dan pada hari ini ada dua kumpulan yang memang best. Ada geng yang pandai buat lawak dan ada geng yang pandai menyanyi. Nah, kita nak tengok sama ada geng yang pandai buat lawak tu boleh ke dia orang menyanyi, ataupun geng yang boleh menyanyi tu pandai ke dia orang buat lawak. Jom kita berkenalan dengan geng yang pandai menyanyi, sama ada pandai buat lawak ke tidak. Kita perkenalkan kumpulan ya, kita ada Kai, Mila dan juga Faizal, di antara yang terbaik yang dilahirkan daripada rancangan Reality Academy Fantasia. Kita nak berkenalan pula dengan geng yang pandai buat lawak. Kita persilakan kumpulan Bukan. Ini Aha macam mana kena tukar nama kumpulan. Lagi sekali pusing balik. Kita persilakan kumpulan Zon. Maknanya Johan Papa Zizan. Ya, kita berikan dua Aha dan juga Fazan. Kita nak tengok siapa di antara mereka yang dahsyat ni. Kita pergi ke game yang pertama. Baris pertama. Nanti dulu. Bagi dulu peraturan. Sabar. Peraturan untuk game ini, anda akan didengarkan beberapa lagu. Untuk lagunya ini kan kita akan dengar lah dekat atas ke, kat tepi ke, kat bawah ke, kat mana-mana. Anda dengar ikut telinga, ya? Boleh ke, ya? Ya, dan kalau anda tahu tajuk lagu itu, tekan buzzer dan jawab, berikan saya tajuk lagunya. Sabar, tunggu lagu tak keluar. Okey. Kita mulakan baris pertama. Lagu yang pertama, tangan di atas buzzer. Tangan tak buzzer. Ya, Mila, jawapannya apa? Tak nyala lah saya punya. Jawapan. Mabuk spider. Mabuk spider. Ya, betul. Lagu yang kedua. Johan. Lagu apa? Bawi. Lagu. Tajuk lagu. Selembar harapan. Sabar. Ya, Mawi betul tajuk lagunya. Mau selembar harapan. Confirm ke nak tajuk tu? Tak. Ni. Mau selembar harapan. Salah. Jawapannya angan dan sedap. Dia apa? Orang cakap lirik dia tadi. Kita nak tajuk lagu. Lagu yang seterusnya. Next. Tapi saya jawab dulu lah. Kakak, Kak Syira. Kak Syira, jawab. Bledok Bon lagu apa? Tulang anjing hitam. Bukan, lagu apa? Bledok Bon. Dulu aku sambung nyanyi boleh tak? Juga menyayangi diriku ini. Hanya Tambah markas terus. Ada lagunya sekarang. Lamanya. Tak dapat lagu. Jawapannya bukan la kan? Dia jawab soalan salah. Jawapannya dulu dan sekarang. Itu dah. Lagu yang seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Mambok dan mambok. Ya betul. Apa dia? Tak ada, yang betul je bagi markah. Yang betul saja bagi markah. Ya, okey, lagu yang seterusnya. Tangan di atas buzzer, lagu seterusnya. Robert Stewart. Apa? Dua ni. Ni. Walk away if you want to. Apa dia? Rod Stewart. Penyanyi dia pun bukan Rod Stewart lah. Itu kawan dia. Siapa? Nama saya nak tajuk lagu. Fikir dulu. Don't cry at home. Don't apa? Don't pass away. Sabar bagi jawapan. Sabar kakak. Okey. Wherever you go. Kakak. Banyak sangat bagi jawapan. Sabar. Bawa bertendang. I don't know. Salah jawapannya, 2 steps behind. Lagu yang terakhir. Allah. Jawab. Khatijah Ibrahim dengan Ramli Sarip. Tajuk lagu apa? Kurang pandai. Aduh, anda Sabar. Kita tak bagi lah. Rupanya dia tak bagi lah. Tajuk lagunya. Akan berlaku. 1, 2, 3, 4. Tak sudah lah. Okey, saya buka peluang untuk anda. Apa dia? Tak tahu juga. Kita tahu. Nasa berkasih. Jawapannya doa buat kasih. Aku lupa nak doa. Apalah. Kita nak tengok berapakah markah yang berjaya dikumpulkan
Masih sama keputusan masih sama. Tak ada kalah, tak ada menang lagi. Kita terus ke game seterusnya, pop berantai. Yes. Aha. Betul. Jo Fazan. Ya apa dia? Pop berantai ni. Berantai. Jadi saya akan bagi soalan. Sakit suara Okey, juga. saya akan mulakan daripada Kai ke Mila ke Faizal ke siapa nama kau tadi? Zizan. Lupa pakai spek. Pakai spek terbalik. Biasalah, dan juga kita akan pusing soalan tu semua dan anda kena jawab. Ini tak perlu tekan buzzer. Tak payah tekan buzzer. Saya akan bagi soalan seorang demi seorang dan anda kena jawab dengan betul, dan satu jawapan yang betul 2 markah. Dan kita mulakan pop berantai daripada Kai. Okey, kepada Kai soalannya, dengar betul-betul. Lagu lelaki ini adalah nyanyian Anwar Zain. Siapakah nama kakak kepada Anwar Zain? Ziana Zain. Betul. Mila. Ziana Zain pernah berlakon menerusi filem Sembilu. Apa tu? Sembilu arahan Datuk Yusof Haslam. Siapakah yang menyanyikan lagu Tragedi Oktober? Reza. Bukanlah. Awi, betul. Awi adalah vokalis utama kumpulan Wings. Apakah tajuk filem lakonan Joe Wings bersama Vanida Imran? Faizal. Sembilan kasih. Puteri ya. Puteri ke putera ni? Putera ya. Oh, sebab yang satu ni? Putera, betul. Milan. Putera adalah nama kumpulan rock yang pernah popular satu ketika dahulu dengan lagu Kain Cinta Putih. Betul. Siapakah pengarah filem Sutera Putih lakonan Shima pada tahun 1996? Muhammad Khalid. Jawab. Rashid Sibe. Ya, betul. Rashid Sibe mempunyai syarikat miliknya sendiri iaitu Rasbe Media Sinan Berhad. Apakah nama syarikat yang mengendalikan bintang-bintang Akademi Fantasia, Kak Syirah? Apa pula? Betul ke? Betul. Maestro. Saya terima Maestro Talent and Management. Jo. Saya. Maestro Talent and Management diketuai oleh Freddy Fernandez yang juga bekas kumpulan The Revolver. Namakan penyanyi bekas kumpulan feminin yang juga turut menganggotai program reality Sehati Berdansa. Kumpulan feminin tu siapa nama perempuan tu? I ask. You ask? Ya betul, ask feminin. Kai, kumpulan feminin pernah memenangi artis baru terbaik berkumpulan AIM pada kali pertama dianjurkan pada tahun 1994. Siapakah yang memenangi artis baru terbaik 2004? Mila lah. AIM 2004. Siapa? Jawab je. Tak ada ABC ke? Tak ada ABC. Last je. Cepat. Tak dapat jawab. Jawapannya Ezlin. Ezlin adalah penyanyi yang popular dengan lagu Hai Hai Bye Bye. Siapakah penyanyi yang menyanyikan lagu Selamat Jalan Romeo? Mila. Siapa sih? Ram. Ya betul. Ram pernah menggayakan pakaian berbentuk kunci dan hati semasa juara lagu 1988 dengan lagu Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Siapakah yang menyanyikan lagu Pisang Panas? Kurang ajar namanya. Saleh aku. Saleh Yaakob, betul. Saleh Yaakob merupakan bapa saudara kepada Johan. Maestro. Siapakah nama anak penyanyi evergreen Salamia Hassan yang juga merupakan seorang penyanyi? Siti Nurhaliza. Atilia lah jawapannya. Dah habis. Atilia pernah. Kau main dah. Ya. Tanya aku lah. Janganlah gaduh. Kakak, Kak Syirah. Atilia pernah memegang watak Junaidah dalam teater P. Ramlee The Musical. Apakah filem terakhir lakonan Tan Sri P. Ramlee? Laksmana Doremi. Ya betul. Laksmana Doremi adalah filem terbitan Studio Merdeka dan merupakan filem hitam putih yang diarahkan oleh P. Ramlee sendiri. Ya, saya. Siapakah pengarah bagi filem Jangan Pandang Belakang? Bagi saya sebenarnya benda sama. Siapa? Jangan Pandang Belakang. Ahmad Idham. Ya betul. Kita nak tengok berapakah markah yang berjaya dikumpulkan oleh mereka berdua. 15. Jo Fazal pun 15. Kita nak tengok siapakah yang berjaya. Anda orangnya dan kita akan kembali selepas ini tentunya Kelab.